nak gesek-gesek kat dia? Sebab kau nak Walid sayang kau lebih kan? Walid tu bukan kau punya seorang lah. Jemaah dekat sini semua berhak nak rapat dengan Walid. Kau apa masalah kau sekarang? Yang dengki tu kau bukan aku lah. Aku kena tahu sebab aku ketua dekat sini. Semua benda aku kena report dekat Umi. Apa masalah kau? Sekarang kau cakap dengan aku, Walid nak jumpa kau. Kau apa masalah kau ni ya? Kau ni dapat dulu sampai ketua sampai sudah. Walid tu pangkat lagi tinggi daripada kau lah. Siapa yang nak keluar Walid? Aku ke siapa-siapa ke? Kau tak berhak nak tahu. Apa semua ni? Saya memang tak puas hati dengan ustaz awak. Sabar dulu. Berkali-kali kita dah jumpa ustaz awak dengan harapan dia boleh bantu kita. Okey, tak apa, pada awalnya dia suruh kita kumpul bukti, tapi lepas tu apa? Kan dia dah cakap tadi dia tak nak benda ni jadi fitnah. Lepas tu? Sabar. Kau pun sama kan? Suruh aku sabar. Kau tahu tak, keadaan dekat dalam tu dah makin teruk. Nak tunggu apa lagi? Inilah masalahnya ulama'-ulama' dekat luar ni. Sepatutnya diorang yang turun sekali perang dengan kita. Bukannya duduk je dekat dalam masjid, lepas tu harapkan kita yang dekat luar ni selesaikan masalah. Astaghfirullahalazim. Cuba buat istighfar. Okey, sekarang ni macam mana? Kita nak buat jalan kita sendiri ataupun kita nak buat report? Saya tak kisah, saya nak selamatkan juga perempuan-perempuan dekat dalam tu. Saya nak bawa diorang keluar, lepas tu baru kita buat report. Tengok tu. Kau masih nak settle sendiri. Boleh tak buat report je? Okey, kita ikut cara tu. Tapi benda ni bukan kerja senang tau. Saya rasa sama sekali apa yang kita patut buat, kita kena betulkan dulu minda diorang ni. Tak apa, saya buat. Aku rasa lebih baik kita buat report polis. Sabar Rizky. Kita ikut perancangan ni satu-satu. Tak apalah, awak baliklah dulu. Kita tak boleh nak gerak serentak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba Ali, dia pergi seberang balik. Saya pun tak tahu macam mana nak cakap dengan anak saya lagi tu. Bila dia merasa ilmu dia lebih, senang besar kepala. Baiduri pun seberang. Mereka ada hubungan ke? Tak mungkin, Walid. Kita mana tahu. Mungkin mereka ada hubungan di belakang kita. Masih ada masa untuk siasat dan halang. Saya berhak marah dia, Umi. Saya kan Amirah. Saya ketua. Diorang tu patutnya dengar cakap saya. Selain dari itu? Apa? Selain dari ketua dalam pondok tu? Saya isteri batin Walid. Sejak bila? Sejak awal saya masuk sini. Walid cakap saya ada peranan dalam dakwah Walid. Jadi saya kena nikah batin dengan Walid supaya saya dapat bantu Walid untuk berdakwah. Siapa lagi yang tahu perkara ni? Tak ada siapa yang tahu. Walid suruh saya rahsiakan. Saya bagi tahu Umi supaya Umi tahu yang saya pun ada hak dalam dakwah Walid terhadap jihad ummah ni.